Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, bertemu kita sekali lagi. Okay, hari ni saya buat pemasangan antena parabolik, sama ada parabolik atau MIMO lah. Okay, untuk lokasi berada ni, cerita dia signal tak stabil. Cuma sebelum ni dia ada pakai modem biasa lah, yang satu MC kan, MC801 modem tu lah. Tapi cerita dia sebenarnya internet dia tak berapa stabil lah. So kalau nak ikutkan kawasan ni pun kawasan yang 5G, memang ada 5G kawasan ni. Cuma biasanya masalah signal tak ada ni bukan masalah daripada pencawang tu sendiri. Kebiasaannya memang macam banyak tempat yang saya pergi, dah banyak kali dah, kalau saya buat video mesti signal tu dekat dalam rumah ni. Cerita dalam rumah mesti signal tu tak ada, ataupun 5G tu dia tak dapat. Benda biasa lah. So yang ni saya bawa dua jenis antena, MIMO dan juga hyperbolik. Cuma saya dapat agak tempat dia ni pakai MIMO pun dah kira baik lah. Ni rumah ni rumah setinggan, salah satu setinggan yang masih ada dekat dalam Kuala Lumpur, di Sentul. Okay, so cuaca pun kurang baik sebenarnya hari ni. Jadi saya hari ni buat seorang, so nak cuba buat sebaik yang boleh lah. Okay, so kita tengok apa yang boleh dibuat untuk hari ni. Sampai sana kan kita settle dia masalah. Okay guys, let's go. Okay guys, so saya pun dah sampai dah dekat Sentul ni. So sampai sini saja dulu. Saya nak tunggu abang datang. Nanti kan dia akan tunjuk lah dekat mana lokasi tempat dia. Sebab dalam Waze ni dia tak ada untuk menuju ke rumah dia. Okay guys, so saya dah sampai dah kat rumah abang ni. So dalam rumah abang ni cerita dia 5G tu memang dia tak stable lah. Tadi dah buat speed test, masalah dia upload lah. Tapi bukan guna modem, guna handphone. So sekarang ni kita dah pakai modem. Tapi modem ni pula kita pairkan bukan dengan hyperbolik, kita pakai MIMO dia. Okay, pakai MIMO lah. Yang ni extend, dia asal 5 meter kan. Yang beli tu kan, siapa yang beli memang 5 meter dia. Okay, so sampai sini beli dia kabel LMR 240 tu, anda boleh extend lah. Kalau nak pakai LMR 400 boleh, tapi pakai 240 pun dah kira memadai lah. Okay, ni adik brother tu, kau tengok. Lepas ni kita akan tengok game baru lah lepas ni, sebab dia ambil bidang tu. Okay, so kita cuba dulu. Jadi kita buat speed test sekali lagi. Tadi dah dapat result, so kita cuba sekali lagi. Okay, saya bawa hyperbolik sekali. Cadang ni kalau tak okey, so saya pakai hyperbolik lah. Tapi pakai MIMO ni pun dah okey dah. So jangan buang masa, jangan buang duit dah. Dah kira lebih daripada baik lah. Okay guys, jom. Okay, so daripada signal dia tak stabil, upload tak ada. Okay, yang ni reading dia. Okay, cuba tadi buat speed test. So tadi masa buat speed test tadi dapat dekat 500 lah. Itu pakai handphone saya lah. So kita pakai handphone Ipin, tengok okey ke tak okey kan. So plan ni plan Maxis RM59. Tapi plan ni memang tak ada cap lah nak ikut kan. Handphone Ipin, kau pakai wifi 2.4 ke 5? 5. 5. Okey, ni handphone Ipin. Nanti saya minta Ipin rekod untuk handphone saya pula, berapa kelajuan dia boleh dapat. Okey, 200 download wifi 5 ke rasa ni, wifi 5. Ya. Okey, kita tukar pada handphone saya pula. Kita cuba pula pakai handphone saya, plan sama Maxis. Okey, wifi 6 sama ke tak sama? Tengok hampir 400 Mbps. Kat 500 dah dapat. Tadi dapat dekat 500. So handphone saya ada wifi 6. So speed tu boleh pergi lebih jauh lagi lah. Kalau speed tu ada limit, kata 200, so handphone saya dengan handphone Ipin sama je lah untuk speed dia. Okay, tengok sekali lagi.
Right, betul lah. So dekat 500 lah. 400 lebih dekat 500. Okay. Tapi upload dia memang padu lah. Ini pakai Mimo So pakai Mimo pun padu. Saya siap standby lagi bawa hyperbolic. Alright Pen, thank you Pen. Okay guys, untuk rumah berada ni, abang ni, dia memang kawasan kampung setinggan di Sentul ni. Memang daripada dulu dia tak digazetkan untuk dimasukkan fiber lah. Tak tahulah dia dah panggil ketua kampung buat apa semua. Daripada dulu sampai sekarang tak boleh. So alternatif lain model SIM card. Tapi semua ni lain dia okey. Cuma yang teruk dia pasal signal dia lah. Signal dia tak okey kat sini. Sebab salah satu dia dulu saya ada buat kat camp tu. So kat camp Maskar tu ada transmitter. Saya takut punca kawasan ni sebab dia berdekatan dengan transmitter. Pencawang yang ada tu takut dekat transmitter tu yang dia tak okey tu. So kita pun dah settle lah. Apa boleh buat lagi, kita cubalah kan. Tengok sama ada dia okey ke tak okey. Jadi kita tengok speed test dan kita minta result Malangkang. Okay, macam saya bagi tahu, so saya dah tukar, saya tak pakai hyperbolic sebab saya tahu result dia memang sama dan juga bak kos tu memang lebih kepada dia lah. So kalau tempat tu ada Mimo, pakai di Mimo, senang, tak pening-pening kepala. Okay guys, alhamdulillah selesai dah pemasangan dekat Sentul tu. Okay, untuk kawasan Sentul tu boleh katakan bernasib baik lah sebab dia tak keluarkan kos yang banyak. Okay. Okay, so kalau katakan tempat tu boleh pakai antena Mimo tu, tersedia sekali dengan dia punya kabel tu, so rezeki lah untuk kawasan tu. Okay guys, kepada siapa yang berminat untuk buat pemasangan, yang nak COD modem ke atau yang nak mendapatkan servis saya, okay, anda boleh berhubungi saya di nombor yang saya tetapkan. Okay, di bulan mulia ni, di bulan Ramadan ni, okay, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Okay, semoga Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Dan insyaAllah kita segala apa yang kita lakukan, insyaAllah minta kepada Allah supaya menerimalah amalan-amalan kita. Yang mana kurang kita baiki, yang mana terlebih tu kita perkuatkan lagi. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.